Terima kasih semua. Terima kasih sangat-sangat. Sangat sukar untuk saya percaya. Sudah 8 tahun berlalu semenjak kali pertama saya menyertai perjumpaan ini. Waktu bercakap tentang mengapa saya fikir bahawa suami saya perlu menjadi seorang presiden. Masih ingat lagi waktu saya bercerita tentang kepribadian dan keyakinan beliau, beli kesantunan dan budi pekerti beliau, kepribadian yang beliau tunjukkan sepanjang beliau berkhidmat untuk negara kita di Rumah Putih. Saya juga bercerita tentang anak perempuan kami. Mereka merupakan jantung hati kami, dunia kami. Ketika kami di Rumah Putih, kami gembira melihat mereka tumbuh dari seorang gadis manis menjadi wanita anggun. Sebuah perjalanan yang bermula sejak kami tiba di Washington. Ketika mereka mulakan hari mereka di sekolah baru, saya takkan lupa momen pagi musim sejuk di mana saya melihat anak perempuan kami yang hanya berumur 7 dan 10 tahun masuk ke dalam SUV hitam yang besar bersama orang-orang yang berbadan besar yang membawa senjata. Saya melihat wajah mereka menuju tingkap. Perkara yang saya mampu fikir adalah apa yang telah kami lakukan. Kerana pada waktu itu, saya tersedar bahawa masa kami di Rumah Putih bakal membentuk kepribadian mereka. Dan bagaimana kami meneruskan pengalaman ini mampu membentuk dan merosakkan mereka. Inilah apa yang saya dan Barack fikirkan setiap hari. Kami cuba untuk bimbing dan lindung anak-anak perempuan kami dari cabaran kehidupan yang luar biasa ini yang menjadi perhatian orang ramai. Bagaimana cara kami tekankan pada mereka untuk abaikan mereka yang mempersoalkan keluarga negaraan bapa mereka. Bagaimana kami bertegas bahawa setiap kata-kata benci yang dilontarkan oleh tokoh awam di TV tidak menggambarkan jati diri di negara ini. Bagaimana kami terangkan bahawa apabila ada seseorang yang kejam dan suka membuli, kamu tak perlu jatuhkan maruah diri. Kerana moto kami adalah apabila orang buat kejahatan, kita balas dengan kebaikan. Setiap perkataan yang kita ungkapkan, setiap langkah yang kita ambil, kita tahu anak-anak kita melihat. Kerana kita, ibu bapa mereka adalah suri teladan mereka yang utama. Dan saya beritahu kepada kamu semua, inilah yang saya dan Barack gunakan dalam kerja kami sebagai presiden dan isterinya. Kerana kami tahu setiap perkataan yang anda nantikan laku kami diperhatikan bukan hanya oleh anak-anak kami, tapi juga anak-anak di seluruh negara ini. Anak-anak yang beritahu kami, saya lihat awak di TV, saya menulis karangan tentang kamu untuk sekolah. Seorang budak lelaki hitam memandang suami saya dengan mata yang penuh dengan harapan. Dia tertanya, adakah membuat saya seperti kamu? Jangan buat silap tentangnya. November ini waktu kami melawat undian, itulah apa yang kami putuskan. Bukan demokrasi atau republik, bukan kiri atau kanan. Kerana dalam pemilihan ini dan bagi setiap pemilihan adalah tentang siapa yang akan berkuasa untuk membentuk anak-anak kita bagi 4 atau 8 tahun ke depan. Saya di sini malam ini ingin mengatakan bahawa hanya ada seorang yang saya sangat percaya untuk tanggungjawab ini. Hanya seorang yang saya percaya bahawa dia sahaja yang layak untuk menjadi Presiden Amerika. Dan orangnya adalah sahabat kami, Hillary Clinton. Ya, betul. Ya. Saya percaya Hillary untuk memimpin negara ini. Kerana saya telah melihat kesetiaan beliau untuk anak-anak di negara ini. Bukan hanya untuk anak perempuan mereka yang bukan hanya anak perempuan beliau yang dididik dengan kesempurnaan, tapi setiap anak-anak yang perlukan setiap pejuang. Anak-anak yang mengambil jalan jauh untuk elak diri dari pembuli. Anak-anak yang tertanya adakah mereka mampu sambung pelajaran. Anak-anak dengan ibu bapa yang tidak berbahasa Inggeris tapi punya impian untuk kehidupan yang lebih baik. Anak-anak yang memandang kepada kami untuk menentukan siapa yang akan mereka jadi.
Hillary telah habiskan sebelah dekat untuk berusaha membawa perubahan dalam kehidupan mereka. Advocating for kids with disabilities as a young lawyer, fighting for children's health care, Menyokong anak-anak yang kurang upaya untuk menjadi peguam muda, berjuang untuk kesihatan kanak-kanak sebagai isteri presiden, juga untuk kualiti kesihatan kanak-kanak di Senat. Walaupun beliau tak terpilih dalam pemilihan 8 tahun lepas, beliau tidak marah maupun kecewa. Hillary did not pack up and go home. Hillary tidak angkat kaki untuk pergi. Kerana sebagai seorang kaki tangan awam, Hillary tahu bahawa perkara ini lebih besar dari keinginannya, dari kekecauannya. Jadi beliau dengan rasa bangganya berkehadapan untuk berkhidmat untuk negara kita sekali lagi. Sebagai setiausaha negara, mentari dunia untuk menjaga anak-anak kita. Dan ia adalah dapat banyak momen indah. Walaupun Hillary boleh anggap kerja-kerja ini sangat susah, harga sebagai kaki tangan awam sangat sangat tinggi. Beliau jelek dengan kata-kata yang merendahkan imej beliau. Cara beliau berpakaian, berkata-kata juga beliau berkata, juga cara beliau berketawa. Tapi apa yang saya sangat kagum dengan Hillary kerana beliau tak pernah mengalah. Beliau tidak pernah ambil jalan mudah, dan Hillary Clinton tidak pernah berhenti daripada segala perjalanan kehidupan beliau. Dan apabila saya berfikir tentang presiden yang saya inginkan untuk anak-anak saya dan untuk semua anak-anak kita, itulah apa yang saya mahukan. Saya mahukan seseorang yang mempunyai kekuatan yang terbukti dan terpukul. Seorang yang faham bahawa tugas ini perlu dipandang serius. Seorang yang faham bahawa bukan menjadi isu bahawa tentang warna kulit. Seorang yang faham bahawa bukan isu tentang warna kulit presiden. Individu yang berbuat hatinya tidak boleh sibukkan dengan ringkas. Individu yang tidak hanya boleh disibukkan tentang perwatakannya dengan hanya 140 perkataan. Ketika kamu punya kuasa yang penuh, kamu tidak boleh buat keputusan dengan mudah. Kamu tidak boleh buat keputusan dengan sambil lewa. Kamu perlu mempunyai keyakinan yang mantap dan berpengetahuan luas. Saya mahukan presiden yang punya rekod sebagai kaki tangan awam. Seorang yang kerjanya untuk anak-anak kita. Bukan orang yang hanya mengejar kemasyhuran diri sendiri. Kita berjuang untuk memberikan peluang kepada semua orang untuk berjaya. Kita tetap berjuang walaupun kita sendiri dalam kepayahan, kerana kita tahu ramai lagi yang lebih susah dari kita. Dan saya lakukan semua itu kerana Tuhan. Saya ingin presiden yang akan ajak anak-anak kita bahawa setiap orang dalam negara ini penting. Presiden yang berpegang teguh dengan visi perintis kita bahawa semua orang punya hak yang sama bagi setiap cerita orang Amerika. Dan apabila krisis muncul, kita tidak saling menyalahi, bahkan kita saling membantu, kerana kita akan kuat jika bersatu hati. Dan malam ini saya ingin katakan bahawa Hillary Clinton lah yang akan menjadi presiden yang saya inginkan. Dan oleh sebab itu, dalam pemilihan ini saya menyokong beliau. Kamu perlu tahu, Hillary sangat faham bahawa seorang presiden punya satu tujuan yang utama, iaitu memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan dengan itu, kita boleh memajukan negara kita dengan cara kita bersama untuk maju sebagai wakil pada anak-anak kita. Warga emas yang mengajar kelas Ahad secara sukarela kerana mereka tahu ia akan memberikan kesan kepada sebuah komuniti.
wira dari berbagai warna kulit dan kepercayaan yang berpakaian seragam dan meresmikan hidup mereka untuk sentiasa memberikan berkat kebebasan. Pegawai polis dan padelia di Dallas yang sentiasa berusaha untuk pastikan perlindungan anak-anak kita terjaga. Orang-orang yang beratur di Orlando untuk menderma darah kerana ia mungkin akan jadi anak lelaki atau anak perempuan mereka yang memalukannya. Leaders like Tim Kaine, Pemimpin seperti Tim Kaine who show our kids yang mengajarkan decency kepada anak-anak kita tentang maruah dan leaders like kesetiaan. Hillary Clinton, who has the guts Pemimpin and the seperti grace Hillary to Clinton keep coming back yang punya and putting keberanian those cracks in that highest untuk terus bangkit and sehingga hardest mampu glass ceiling mencapai ke and tahap yang slowly teratas, breaks through, terus bangkit maju lifting sambil all membawa of kita us semua along kepada with her. kejayaan. That is the story of this country. Itulah cerita tentang negara ini. Cerita yang bawa saya ke atas pentas ini. Cerita zaman berzaman bagi orang-orang yang merasakan kebetulan hidup, keaiban perhambaan dan kepedihan pengasingan. Tapi bagi yang tetap berjuang menentang dan terus berharap serta melakukan apa yang perlu. Sehingga hari ini saya mampu bangun setiap pagi di dalam rumah yang dibina oleh hamba-hamba. Dan saya saksikan anak-anak perempuan saya, dua orang wanita muda berkulit hitam yang cantik, bermain bersama anjing-anjing mereka di laman rumah putih. And because of Hillary Clinton Dan disebabkan oleh Hillary Clinton, and all of anak-anak our saya sons and daughters now take dan for anak-anak granted kita semua that a woman can be president mendapat of the kesempatan United States. sekarang untuk wanita menjadi presiden Amerika. So look, Jadi, don't let anyone ever tell you that this country jangan isn't great. biarkan orang-orang luar beritahu kamu bahawa negara ini tidak hebat. Because this Yang right walau now bagaimana cari is pun, the greatest kita perlu country jadikan on ia earth. hebat kembali. Kerana sekarang ini adalah negara yang paling hebat di atas muka bumi. And as my daughters prepare to set out into the world, Dan ketika anak-anak perempuan saya bersedia untuk menjejak langkah keluar ke dunia, saya perlukan pemimpin yang layak akan kebenaran itu. Saya perlukan pemimpin yang layak untuk merealisasikan janji-janji anak-anak saya dan anak-anak kita semua. Pemimpin yang akan sentiasa membimbing dengan cinta dan harapan serta mimpi besar yang kita bawa untuk anak-anak kita. Maka untuk pemilihan kali ini, kita tidak boleh berpuluk tubuh dan berharap semuanya akan berjalan dengan baik. Kita tidak boleh merasa penat atau kecewa atau berbandingan sinis. Maka dengarkan saya. Di antara waktu sekarang sehingga November nanti, kita perlu lakukan apa yang perlu seperti yang kita lakukan 8 tahun lalu dan 4 tahun yang lalu. Kita perlu ketuk pintu setiap rumah. Kita perlu dapatkan setiap undian. Kita perlu curahkan setiap ketulusan dan kekuatan kita serta kecintaan kita untuk negara ini untuk memilih Hillary Clinton sebagai Presiden Amerika. Maka mari kita mula bergerak. Terima kasih semua. Tuhan merahmati.